perhatian kepada pemilik kenderaan berwarna hitam, tolong alihkan kenderaan anda dengan segera. MBAS komited bagi meneruskan projek pemantauan kamera litar tertutup CCTV di bawah program Bandar Selamat hasil daripada usaha sama pihak KPKT bersama pihak berkuasa tempatan. MBAS juga telah membelanjakan sejumlah peruntukan bagi tujuan menaik taraf dan menyelenggara CCTV sedia ada di 13 lokasi hotspot. Selain bercadang untuk menambah bilangan CCTV di beberapa lokasi hotspot yang lain, terutamanya di kawasan tumpuan orang ramai, kawasan rekreasi dan kawasan black spot, pihak MBAS juga sedang dalam perancangan untuk menaik taraf bilik kawalan CCTV sedia ada kepada command center yang lebih luas, supaya dapat menambah jumlah bilangan CCTV dan boleh beroperasi dengan lebih efisien. MBAS akan meningkatkan lagi tahap, kualiti dan juga bilangan CCTV kita dalam bandaraya dengan jumlah yang sedia ada ini. Kita berterima kasih kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang telah meluluskan sejumlah yang terbaru untuk pemasangan CCTV. Daripada gambaran ini yang beroperasi 24 jam, saya boleh melihat dan petugas MBAS boleh melihat satu pergerakan masuk ke Alor daripada dua-dua tol dan beberapa tempat yang strategik yang lain termasuk hotspot dan sebagainya. Kita akan manfaatkan teknologi ini sesuai dengan Alor Bandaraya berdaya huni. Sehingga kini, MBAS mempunyai 26 unit kamera paparan luar dan 20 unit paparan di pasar-pasar awam serta 15 unit paparan dalaman di premis MBAS. Awal tahun 2025, pihak KPKT juga telah meluluskan peruntukan sebanyak RM500,000 bagi projek Bandar Selamat di kawasan Black Spot, Simpang Kuala, yang antara salah satu komponennya adalah melibatkan pemasangan CCTV. Antara tujuan utama pemasangan CCTV di kawasan strategik dalam Bandar Raya Alor Setar adalah untuk memantau lalu lintas, pencegahan jenayah serta membantu agensi penguatkuasa lain yang terlibat dalam melaksanakan tindakan penguatkuasaan yang lebih efektif.